wanita kuat. Dia menunggu dan tetap setia, berharap suatu hari panah itu akan memilihnya. Semakin lama dia menunggu, semakin dia hanyut daripada pertemuan yang jarang, daripada pemandangan bersama yang perlahan-lahan menghilang. Perbualan panjang digantikan dengan ucapan pagi dan salam malam. Dulu dia yang dijemput, kini dia yang perlu meminta. Apabila dia bertanya, dia didiamkan. Apabila dia bersuara, dia diukut, akan ditinggalkan hingga dia merayu untuk satu peluang terakhir. Kini sudah cukup melihat, dia sudah cukup merasa. Dia tahu walau sekuat mana dia berusaha, walau sebanyak mana dia memberi, dia tetap akan menjadi yang meminta, yang merayu untuk diingati. Lalu perasaan itu pergi, bukan kerana hancur, tetapi kerana jernih. Bukan kerana hilang, tetapi kerana diganti. Bukan hanya di hatinya, tetapi di seluruh jiwanya. Cinta tanpa syarat membebaskan daripada ketakutan. Takut kehilangan sesiapa, takut pada drama, takut pada ketiadaan. Cinta Allah tetap tinggal. Dia merasainya hingga ke tulang, dan itu sudah mencukupi. Cinta Allah memberinya kekuatan. Kini dia berjalan sendiri, bukan kesepian, tetapi utuh. Dia menyembuhkan hatinya dan mengambil kembali segala yang pernah dia berikan. Dia menuntut kembali tahtanya. Dia menuntut kembali tahtanya dan hidup sepenuhnya dalam cinta ilahi daripada Allah. Whisper by Nuri.